Jangan kau main-main dengan Saidina Umar tu, jangan kau bergurau, jangan kau perlecehkan. Kau kena hormat dengan dia. Jangan kau bergurau dengan dia, macam itulah. Cukup jaga. Sehingga kan Saidina Umar memberi nama gelaran kepada Imam Ibn Abbas ni kanak-kanak dewasa, sebab kematangannya dalam mengulas, menghuraikan dalam bab hadis ni. Sebenarnya satu ketika nampak seorang sahabat ni nak naik nak cari kenderaan. Jadi dibawanya kenderaan, tak disebutkan unta ke kuda. Bila dia naik aja, guru ni naik, ada riwayat katakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia naik aja kenderaan ni, Imam Ibn Abbas mengiringi dia sampai berjalan kaki. Jadi sahabat dia tanya, kenapa kamu berjalan kaki pula? Kenapa kamu tak naik sekali dengan aku? Maka jawab Imam Ibn Abbas, beginilah adab kami diajar oleh Rasulullah, cara nak hormatkan guru kami. Macam tu. Kemudian bila sampai pada destinasi, turun sahabatnya tadi, ambil tangan Imam Ibn Abbas yang jauh lebih muda, dia ambil tangannya, dicium tangan. Kenapa lah kau cium tangan aku macam tu? Beginilah pula kami diajar adab menghormati salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Salam cium tangan, nampak? Itu sebab kita pun sampai sekarang cium tangan, salam cium tangan, kan? Macam itulah. Jadi tapi biarlah yang hak lah, kan? Kadang orang tu baru couple, dalam cium tangan boyo puk-puk-puk, habis tangan kawan tu mengada-ngada, kan? Bila dah kahwin peduli pun tidak, sebelum kahwin. Jadi itu cerita tentang adab. Berjiran pula, tinggal berhampiran atau bertetangga dengan seseorang, sama ada di sebelah kiri, kanan, depan, belakang, termasuk juga atas bawah. Itu sebabnya bila sahabat tanya dulu, ya Rasulullah, siapa jiran kita Rasulullah? Nabi jawab 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Menung sahabat masa tu. Kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu macam mana? Atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum. Nabi kata, kamu ikut aja lah. Rupanya zaman kita baru jumpa Pak Melili. Ya, maknanya pengetahuan Nabi ni melampaui zaman. Nabi dah tahu dah. Gelak-gelak juga, tapi maksudnya atas bawah wajib baik. Kena tahu. Kena ambil tahu atas bawah macam mana. Itulah, kan? Adab berjiran, tata cara, akhlak dan perilaku baik dalam hubungan dengan orang tinggal berdekatan dengan kita. Dalam Islam, kita diajak untuk beradab tak kira dalam apa keadaan sekalipun, termasuklah dalam menjalani hidup bermasyarakat. Islam mementingkan tanggungjawab terhadap jiran, mengamalkan adab yang berjiran yang mengikut sunnah. Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya mengenai kewajipan dalam mengamalkan adab berjiran, di mana merupakan aspek yang penting untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Maknanya, nak jadi Muslim yang baik terkait juga dengan hubungan kejiranan kita. Malahan yang paling besar sekali adalah nak ukur iman tak beriman seseorang tu, tanya jiran dia. Sehingga kan pernah satu ketika Nabi sebut, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tak beriman. Sahabat tanya, siapa kau orang tu? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya, itu tak beriman. Jadi jangan perasan, nak tahu beriman tak beriman, tanya jiran. Macam mana? Tanya kita, memanglah aku okey dengan jiran aku, memang. Tapi bila apa kata survey, bila datang dia tanya, macam mana jiran sebelah rumah ni? Ya, okey ya. Macam mana lah? Apa maksud okey? Itu okey, cuma belagak sikit contohnya. Itu mana ada masalah. Kita yang perasan sendiri, kita rasa okey, tapi
belum ditanya lagi, kan? Jadi nak tahu okey tak okey, tanyalah jiran kita. Ya. Malangnya hari ini, walaupun dunia semakin canggih, tetapi ramai umat Islam mula mengabaikan kewajipan mereka terhadap jiran dan orang yang serba kekurangan dalam masyarakat kerana kesibukan dan terlampau mengejar kesempurnaan dalam kehidupan di dunia. Kalau kita tengok firman Allah SWT dalam Quran menekankan kepentingan memperlakukan jiran kita ni dengan hormat dan kebaikan. Surah An-Nisa ayat keempat, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik bukan saja kepada ibu bapa dan keluarga, tapi juga kepada jiran tetangga, baik yang dekat maupun jauh. Hampir sahaja Nabi mengatakan, hampir sahaja aku menyatakan bahawa jiran itu boleh mewarisi harta. Hampir saja. Dia nak tunjukkan rapat sebenarnya kita kena rapat dengan jiran. Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Orang yang tak baik dengan jiran ni sombong, kan? Dia seorang yang pegawai, orang lain tak pegawai, kan? Dia je yang parking lot dia 3, kan? I beli 3 parking lot sebab kereta I lebih okey, macam tu, belagak. Maknanya hutang dia paling banyak kali, kan? Macam tu lah, belagak, kan? Dia laki bini kerja pegawai pangkat tinggi, kan? Corporate sector, kan? Belagak. Suami isteri duduk lecturer, lecturer, kan? Pensyarah, yang lain bodoh semua dia je pandai. Contoh, ada orang macam tu, ada. Jadi tak payah, tidak akan masuk syurga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, kan? Itulah. Jadi berdasarkan firman yang saya bacakan tadi, firman Allah tadi adalah lebih baik bermula sekarang bersama-samalah kita mengamalkan adab berjiran yang telah dituntut dalam Islam berdasarkan dalil adab berjiran yang terdapat dalam Quran dan hadis, dan jiran bagi meneruskan sunnah Nabi SAW dan juga perintah Allah SWT. Bagaimana kategori jiran? Kategori jiran ni ada jiran 3 hak, ada jiran 2 hak, ada jiran 1 hak. Jiran 3 hak, bertanda ni bukti dah mengundi. Jiran 3 hak, 1, jiran dan dia juga beragama Islam. Maknanya dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai saudara mara, ada hak sebagai seorang Islam. 3 hak. Jiran 2 hak, dia adalah jiran tapi dia bukan saudara mara, tapi dia adalah Islam. Dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Jiran 1 hak, dia jiran tapi dia bukan saudara mara, dia bukan Islam, tapi dia tetap ada hak sebagai seorang jiran. Sebenarnya penting kita kena jaga. Tu sebabnya kalau nak buat jamuan hari raya, boleh je surau nak ajak yang bukan Islam datang. Kita buat jamuan raya, datanglah. Syiar, buat letak meja kat luar, kan, datang makan sama-sama, buat program lepas asar. Adalah ucapan daripada Pengerusi Persatuan Penduduk, lepas tu ucapan wakil pada ketua tingkat 5, kan, dia dipanggil gelaran dia Brother 5. Dia ketua tingkat 5 ni sebab kenapa dia berucap? Sebab dia tuan rumah tahun tu. Tahun depan
ketua tingkat 4. Tengoklah. Jadi bila dah ucap, lepas tu startlah jamuan. Tapi jamuan yang ringan lah. Lepas maghrib baru ada jamuan besar ni, makan besar. Tapi sebelum maghrib tu semua orang dah mula beransur masuk dalam surau nak semayang. Kita pun cakaplah pada sahabat Islam, kamu semua makan dulu, kami solat dulu. Nanti kejap lagi kita join sama-sama. Okey. Kita tak tahu yang bukan Islam ni, bila dia duduk tu, dia tak pertama tersentuh, tak sangka orang ajak dia majlis tu, satu. Kedua, tengah dia makan, dia dengar bacaan imam tadi bila semayang. Dia dengar azan, tersentuh hati dia. Akhirnya dia cakap dengan imam, dia cakap dia nak masuk Islam. Mana tahu? Mak tak? Usaha tu kadang-kadang kita tak perasan. Benda tu simple je. Seronok dia tengok budaya masyarakat. Seronok dia budaya Islam tu. Anak siapa lah tu? Allahuakbar. Masa ni semua tak aku, bukan anak aku dia tu. Macam tu kan. Jadi kalau kita tengok tingkatan hak terhadap jiran. Satu saya kata tadi tentang jiran satu hak, jiran dua hak, jiran tiga hak. Ni tingkatan hak terhadap jiran. Macam mana? Hak jiran ni juga terbahagi pada tiga. Pertama, yang paling rendah sekali standard kita dengan jiran adalah mencegah diri agar tidak menyakiti jiran kita. Tu. Macam apartmen yang ni tak nampak sangat lah. Yang apartmen yang kos rendah tu lah. Ini dahsyat kan, dahsyat. Tu lantai ni memang tak siap lagi lift tu. Apartmen canggih. Lantai papan berbondo kan. Contoh tu tengah upgrade. Okey, tahu. Mesti cara kau golak tu mana dah lama tu kan. Tak, maknanya kalau kita tengok, jangan kita kalau tengok apartmen kos rendah tu kadang-kadang kan tempat sidai baju. Kadang baju tak kering, sidai mentik-nitik. Kan? Ada orang yang tingkat bawah sekali perasan tu dia punya longkang, habis dia pasang awning. Sedangkan bawah tu bukan dia punya. Itu ikutkan harta bersama. Dia renovate depan rumah dia macam apa? Siap buat balkoni tu dia besar lagi. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Macam tu. Dia memang kalau ikutkan strata title ni, kalau yang apartmen yang macam ni tak susah sangat. Dia apartmen yang kos rendah ni. Leceh. Kan? Maintenance fees lah apa semua kan. Ada saya dah check dah. Sini okey, tak ada masalah ni. Dari segi tunggakan zero katanya, sini okey. Semua tak ada yang lambat bayar. Nah, semua memang mematuhi peraturan. Kalau golak tu tak ada lah tuan-tuan. Macam tu. Mencegah diri agar tidak menyakiti orang lain. Pasang lagu, tengok TV dia dah tahu dah volume kuat mana. Sebab kita berkongsi dinding, bumbung dengan lantai dengan orang. Kongsi dengan orang. Bumbung kita, lantai orang. Lantai kita mungkin bumbung orang. Dinding sebelah kita. Ada lagi rumah orang lain, belah sini pun ada rumah orang lain. Kadang-kadang ada jiran tu ada alat tu, dia letak dekat dinding ni, tumpak. Nak dengar gaduh apa malam ni. Dah ada tajuk, gaduh apa malam ni. Dia buat live. Malam ni dia gaduh pasal duit kereta tak bayar lagi. Contohlah. Macam lah. Jadi kalau pasang volume tu kita dah tahu dah setakat mana yang kita boleh buka supaya tak mengganggu jiran kita. Tak menyakiti. Kedua, level yang kedua, tingkatan pertama tadi menahan diri supaya tidak menyakiti. Level yang kedua,
bersabar jika disakiti. Pula dah. Tadi jangan sakitkan orang, tapi kalau kita sakit ni sabar. Ya Allah, bisingnya Abang Kus tengah berjoget dengan Lina. Dina berkawan lain, madu kau juga. Ingat tak cerita? Ingat tak? Kan? Saya tak nak ulas panjang lah. Muka dah berubah tu tak boleh lah. Cerita lain lah. Jadi makna kata bersabar kalau disakiti. Biarlah malam ni aja tu. Contoh bising je bang sebelah tu, dia buat makan-makan. Hari lahir dia, tiap-tiap bulan hari lahir dia bang. Alah, mak dia pun tak ingat dah dia lahir bila. Tu tiap-tiap bulan dia celebrate tu. Contoh kan. Dan kemudian yang ketiga, yang paling tinggi level. Yang paling rendah tadi jangan sakitkan orang. Level yang tinggi sikit kan, adalah kita bersabar kalau disakiti. Yang paling tinggi menghormati dan berbuat baik kepada jiran. Itu paling tinggi. Allah SWT berfirman, orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 58. Hak jiran yang perlu dipelihara. Pertama, tidak menyakiti jiran dengan memelihara keamanan dengan jiran. Contoh dah ada peraturan-peraturan yang dibuat. Tidak boleh memelihara binatang peliharaan tertentu dekat rumah Pak Mon macam ni. Dia pula memang daripada kecil gemar pelihara ular sawa, badak sumbu. Kan? Binatang-binatang eksotik. Dalam rumah tu, bilik yang pertama tu dikhususkan untuk ular sawa, ular albino. Kadang-kadang tengok dah tak ada, rupanya terlepas di rumah sebelah. Menu dah ditelan dengan seorang. Kan, dia ada orang macam tu. Kadang-kadang dia gemar bela. Saya ni bukan apa, saya dulu pernah jadi jawatan saya pernah kerja dulu jadi pengarah undang-undang penguasaan. Rumah apartmen ni, jangankan rumah apartmen tau, rumah teres biasa ni kan, rumah besar, orang kaya-kaya situ, tapi ya Allah, gaduh, banyak masalah kejiranan ni. Ada seorang tu dia mengadu jiran saya, dia tulislah dalam aduan tu, jiran memelihara ayam serama sehingga menimbulkan kacau ganggu. Saya pun hantarlah budak saya, kau pergi tengok bahan. Memang betul ada dia bela ayam serama, tapi berapa banyak? Seekor. Dekat mana dia ayam serama tu? Dalam rumah. Kita tahu kan yang sama kan bangang tu, mana ada. Bukannya dia tu raya tempat lain bising-bising, tak ada, yang sama. Dan dapat tahu pula jarak rumah yang mengadu tu selang 10 biji rumah. Nah, ni cerita betul, nak cerita keadaan masyarakat kita dia kalau bergaduh jiran. Tu belum cerita lagi yang kalau macam rumah macam ni tak apa, memang daripada awal kita sign agreement, kita tahu gated and guarded. Ada setengah rumah sekarang taman perumahan, rumah tu tak ada gated and guarded, tapi mengada-ngada nak gated and guarded. Sebab dia pakat ramai-ramai nak upgrade ciri keselamatan, dia orang sanggup banner tempat pengawal keselamatan dan kutip yuran sesama sendiri. Semua setuju. Saya jaga kes ni, rumah ni perumahan baru dekat belah-belah Anstead tu. Tapi rumah ni masalahnya dalam 400 unit baru 200 rumah dah didiami. Masalahnya timbul bila ada penduduk yang baru pindah. Dia tak setuju pasang palang ni, dia tak setuju.
Dia kata menghalang hak dan kedudukan dia sebagai seorang rakyat Malaysia gitu. Jadi Persatuan Penduduk bagi tahu bukannya bayar mahal pun, RM50 je sebulan. Setahunan bayar 100 sekali je. Dia tak setuju, dia tak setuju. Dia buat surat kepada Jabatan Perdana Menteri. Dia buat surat kepada Kementerian Dalam Negeri semua. SK. Dia kenal semua. Yang dia sebut tu semua tak kenal dia. Dia kenal semua. Jadi Persatuan Penduduk akhirnya mengalah. Persatuan Penduduk sampai mengalah macam ni lah. Ambil ni access card, tak payah bayar pun. Yang penting awak ikut aja. Tak, dia kata. Buka. Dia kata. Orang lahir selahir bulan ni. Betul. Palang tu kan, dia untuk kawal keluar masuk, betul tak? Tapi macam penceramah kalau datang, standby lah. Jangan biar penceramah tanya boleh masuk tak? Boleh masuk tak? Apa halnya? Kan? Tak, saya cakap yang tempat tu tadi, bukan sini. Kan? Cubalah kau ready tu. Kan? Tapi saya okey je. Saya okey. Kan? Dia dah pesan dengan pengawal keselamatan. Okey, kan? Samsul Bat ni macam tu cakap. Jadi dia faham. Jadi menyakiti jiran ni satu dosa yang besar sebenarnya. Sebab kita kena jaga. Kemudian dalam satu hadis, Nabi sebut barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bertanya Nabi SAW perihal seorang perempuan yang sesungguhnya dia itu berpuasa siang, mendirikan solat malam tapi menyakiti jirannya dengan lisannya, maka dijawab oleh baginda tidak ada kebaikan baginya dan dia itu berada di neraka. Amin. Perempuan enggak yang disebut. Nampak tak? Kadang tu kadang jiran-jiran ni kalau dapat jumpa, itulah kawan kita lah kat blok sana, tingkat atas sebelah rumah leha. Kenapa? Laki dia kena tangkap. Mana kau tahu? Laki aku nampak dia masuk penjara. Yang dia tak tahu laki kawan tu kerja situ. Nampak tak? Gemam duduk-duduk. Dengarlah cerita. Manalah aku tahu dia kerja sana. Itu masalah. Dan begitu juga ditanya kalau seorang perempuan yang lain bersolat sekadar yang wajib dan berpuasa Ramadan dan bersedekah tapi tidak menyakiti jirannya, maka Nabi jawab dia berada di syurga. Nampak? Ini bercerita pasal jiran. Kau tak dengar ke? Pasal fungsi Persatuan Penduduk kita. Kenapa? Siapa nama fungsi Persatuan Penduduk? Siapa namanya? Dah tak mengaku pula dah. Dah tak ada fungsi dah. Siapa nama fungsi Persatuan Penduduk sini? Ke memang belum pilih lagi daripada pindah sini? Memang tak ada. Imam lah, imam. Siapa imam? Pun tak mengaku. Malam ni baru first time semayang sini Ustaz. Siapa nama imam? Sebutlah nama. Payah betul nak bagi tahu. Kau dengar tak cerita pasal imam? Kenapa? Kau tak tahu ke imam? No. Kalau lelaki macam tu. Orang perempuan lagi slow volume lagi bahaya cerita. Kau dengar tak pasal imam? Kenapa? Macam tu. Dia kalau ada berbisik itu membuat tau. Kan? Macam tu lah. Jadi jangan. Dan kita bercerita-cerita buruk-burukkan orang tak sah. Kedua, menghormati jiran dan pengamalan mereka, kehidupan mereka selama tidak membawa mudarat. Kan? Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Atau dalam riwayat yang lain menyebut hendaklah berlaku baik pada jirannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Buat baik dengan jiran, hormat jiran kita. Dia mungkin bukan Islam, cara dia semayang lain dengan kita, lain.
Kan? Dia ni pula jenis lain pula. Dia ni pula kerja mungkin kerja lewat malam. Kan? Saya dulu macam itulah. Ada orang tu dah 5 tahun duduk, baru tahu jiran dia Samsul Lebat. Dia lah nak buat macam mana. Ada orang tu kan pagi-pagi dah keluar, kadang orang dah tidur baru balik, kita tak sempat jumpa dia. Sekali malam ni dekat surau ni tiba nampak muka dia. Kita pun tanya, siapa tu? Tak pernah nampak pun. Wahal tu jiran kita. Waktu dah salam-salam tu lepas mayang, awak duduk mana? Sama level dengan saya. Rumah nombor berapa? Sebelah rumah aku. Baru tahu. Kan? Itu sebabnya. Kan kata tadi 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Rasa macam susah nak baik. Ramai sangat. Ada satu jalan nak baik. Datang surau. Jangankan 40, 100 kiri, 100 kanan, depan belakang, semua boleh baik. Datang surau. Kepada siapa yang baru datang surau malam ni, selamat datang diucapkan. Beginilah keadaan surau kita. Selesa, kan? Aircon, kan? Kemudahannya dekat luar tu nampak macam taman, kan? Pemandangan yang cantik, indah. Lift je lah tu sikit. Macam tu kan. Macam kan. Aku ni kalau tak mengusik tak boleh, kena sebut juga. Kemudian yang ketiga, memberi layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik dalam muamalah dengan mereka. Nampak? Itu sebab Nabi kalau Nabi masak, Nabi kalau ikut sunnah Nabi lah, Nabi kalau masak, Nabi akan lebihkan kuah dia. Sebab Nabi nak bagi jiran-jiran Nabi rasa, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Bayangkan Nabi bagi. Mak saya dulu kalau berniaga kan, kuih nasi lemak kan dekat depan rumah. Sebab kebetulan kat kampung mak saya tu, kat Kampung Panco. Kampung Panco ni dekat Paroi, selepas stadium Paroi menuju ke Bukit Putus, sebelum Bukit Putus. Tu ada satu Kampung Panco. Kalau naik highway Lekas, penghujung Lekas. Kampung Panco. Saya membesar di sana. So I'm a city boy. Seremban. Baru-baru ni pilihan raya Negeri Sembilan mencatatkan peratusan pengundi tinggi, 79 poin berapa peratus berbanding Johor, tinggi lagi di Negeri Sembilan. Sebab bukan kesedaran, tapi sebab orang Negeri Sembilan memang tunggu sebab, memang balik kampung. Kucing beranak balik, ayam bertelur balik. Ini kan pula pilihan raya balik. Itu sebab kalau kita tengok rekod bas stand Pudu dulu, yang beratur sampai keluar balik Seremban dulu. Itu sebabnya. Memang macam itulah. Jam hari tu. Negeri Sembilan jam semua jalan. Negeri Sembilan tak biasa jam. Korang kat sini dah biasa kan. Depan tu jam, sini jam. Mana boleh hidup sini? Tahu lah. Kan? Tapi dekat Seremban tu ada. Hari tu jadi jam sebab pilihan raya. Jadi kita masak ni, kita lebihkan. Kita lebihkan kuah tu. Kalau kita masak lebih, banyaknya kuah, sunnah Nabi, dapat pada sunnah. Wah, banyak kuah, anak-anak suka hirup, tak ada pada sunnah. Macam tu. Tapi biar sebab tu sebab yang ni. Macam mak dia tu saya kata tadi, bagi. Habis kalau berniaga nasi lemak apa semua kat Kampung Panco ni, jaga nasi lemak apa semua, bila tak habis, contohlah ada tak habis dalam beberapa bungkus tu, bagilah jiran yang Cina. Sebab depan rumah mak saya rumah Cina semua. Kiri kanan Melayu lah, lot tu yang satu lain tu Melayu depan tu. Rumah tu kebetulan rumah sebiji-sebiji lah dulu ni, rumah murah yang sebiji-sebiji. Dulu nama dia Rumah Rakyat Panco. Bukan Panco Jaya, Panco Jaya tu baru. Rumah Rakyat Panco, dia rumah sebiji. Jadi bila dah sekarang ni dah jadi banglo lah, macam banglo lah. Macam tu kan. Okey.
Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyembelih kambing lalu bersabda, apakah sudah kamu berikan hadiah sebahagian daripada daging kambing tadi kepada jiran kita merupakan si Yahudi itu? Diulang 3 kali oleh baginda. Maknanya baginda masak siap bagi dekat jiran yang berbangsa Yahudi. Keempat, membantu dan menolong mereka bila dalam kesusahan. Sebab Nabi beritahu apa? Bukanlah mereka berada di kalangan orang beriman jika sekiranya dia kenyang seorang diri, sedangkan jiran di sebelahnya kelaparan. Dalam hadis yang lain menyebut, tidak beriman kepadaku orang yang kenyang sedangkan jirannya kelaparan di sebelahnya dan dia mengetahui keadaan jirannya itu. Jadi makna kata kena ambil tahu. Cakna jiran kita siapa? Orang dulu-dulu kan, jiran sebelah rumah tak sidai kain pun risau. Apa hal pula Cik Gayah kau tak sidai kain? Lom, kau pergi tengok Lom. Alah, pergilah tengok Cik Gayah kau sehat ke tidak, dia tak sidai kain yang ini. Tengok, risau. Yelah, Halong pun tak puas hati. Pergilah tengok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Cik, mak so tanya, cik sihat nak? Sihat. Kenapa pula? Cik tak sedia kain yang ini. Tak adalah. Cik pun dapat TV baru. TV baru. Balik dia report. Mak, cik Gayah sihat je. Habis tu saya sedia kain nak? Dia kata dia dapat TV baru. Besar ke TV elok? Tak nampak lah pula. Mak kita pun bersiap lah. Ambil cancel. Tahu cancel? Towel. Payah orang KL ni. Nyampah, tengok muka pun tahu. Asal kampung, banyak cerita. Mak makan ni tahu. Assalamualaikum. Ambo Gayah beli TV baru, tak ngajak-ngajak. Tengok. Tak adalah, anak lah. Masuk tengok drama Bulan Belum Bicara. Macam tu kan? Jahat betul Jamali tu, dia kata kan. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Macam tu lah. Orang dulu sampai macam tu. Lepas tu orang dulu apa lagi? Pinjam garam sikit kak. Pinjam garam. Macam mana pinjam garam tu? Maksud pinjam tu nanti dipulangkan balik daripada apa yang dihasilkan dengan garam. Tu orang dulu. Lagi satu lagi orang dulu. Assalamualaikum. Salam. Sekarang ni tak. Semua pakai loceng kan. Pakai bel. Ting ting. Jangan. Kan. Teng 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 teng. Teruk betul loceng tu. Kan. Betul. Assalamualaikum. Salam. Niha. Nak bagi apa, kebetulan ada mihun goreng Singapura. Ya Allah, macam tahu aja. Kejap tau. Apa masuk kejap? Balas. Orang dulu macam tu. Kawan tu togak depan tu. Senyap tak berbalas-balas. Rupanya kawan tu, mengasih, masuk dalam, habis 1-0. Esok tu bagi karipak pusang, inti kentang. Wah, makin kuat rasa budak ni. Wah, makin aku cakap makin tinggi. Jangan risau, tak apa, biarkan. Anak orang lain. Kan? Mak dia macam ni. Kau siap kau balik orang. Sabar budak, sabar. Kan? Budak-budak memang macam tu. Ya, iya. Kan? Ada tu pula. Besok tu bagi karipak kentang. 2-0. Tak berbalas. Dengan bekas-bekas hilang. Hari ketiga, spaghetti. Hari keempat, aglio. KL macam tu lah. Hari kelima, macaroni. Allahu Akbar. Hari keenam, carbonara. Hari ketujuh, mi hailam. Hari ke-8, akhirnya 15-0.
Tak berbalas set yang pertama. Hari ke-16, Assalamualaikum. Hari ni nak bagi apa pula? Tak malu betul. Tak ada bukan apa, nak bagi tahu. Bekas kat rumah dah habis. Teruk betul. Malunya lah. Cubalah faham kan. Dan satu lagi, Nabi ajar kalau nak bagi yang terbaik. Bagi yang terbaik. Nabi, baju yang Nabi pakai, pernah sahabat kata, baju baru tu ada orang hadiah kat Nabi. Cantiknya baju kau ya Rasulullah, bagilah kat aku ya Rasulullah. Nabi pun jawab, sekejap. Nabi masuk dalam, Nabi pakai baju yang lain, Nabi bagi baju baru tu kat orang. Itu Nabi. Baju yang kedua ni pun, yang tu pun cantik ya Rasulullah, boleh tak bagi kat aku? Sekejap, Nabi kata. Masuk dalam, Nabi pakai baju ketiga, Nabi bagi baju kedua. Sampai baju yang ketiga, yang ni pun cantik ya Rasulullah. Sekejap, Nabi kata. Nabi masuk dalam, pakai baju keempat. Sebenarnya bukan cantik sangat pun, sebab Nabi pakai, dia orang nak. Sampai baju keempat Nabi bagi, cukup, jangan minta lagi dah, ni saja yang aku ada, kata Nabi. Macam tu sekali. Bagi yang terbaik. Kalau bagi makanan, bagi ke orang, bagi yang terbaik. Assalamualaikum, salam. Ni nak bagi kuih lapis. Ya Allah, sampai seloyang kau bagi aku. Apa banyak sangat? Bukan apa, kebetulan tak jadi. Tak jadi bagi orang berapa? Bagilah yang elok-elok. Orang asam betul. Kuih tak jadi bagi orang. Bagi yang terbaik ni cakap tadi. Siapa apa yang dia buat elok tu bagi kat orang. Jaga rahsia dan jaga kepentingan mereka dan tidak berlaku khianat. Contoh saya bukan nak ajar maksiat tau. Tak. Fahamkan betul-betul cerita saya ni. Okey. Satu hari ni bukan kat rumah apartmen Lili ni, di rumah teres biasa kat luar sana. Dia nampak ada seorang lelaki, jiran dia bawa seorang perempuan balik rumah. Jadi dia sangka baik, anak saudara dia ni rasanya, anak buah dia ni kot, macam tu lah, ataupun adik orang rumah dia rasanya. Sangka baik, jangan sangka buruk dulu. Masuk dalam rumah, kita pun tak ada apa-apa. Besok tu isteri dia datang jumpa kita. Kak, ni nak tanya sikit, ada tak nampak suami saya bawa balik perempuan lain balik rumah? Apa yang patut kita jawab? Untuk kali pertama, sebaiknya kita jangan bagi tahu dulu. Kita cakap tak perasan lah saya rasa tak ada pula, macam tu. Tapi panggil suami dia nanti. Bang, semalam isteri abang tanya saya, akak tanya saya, abang ada buat balik perempuan lain lah. Saya tak bagi tahu, tapi abang tolong jangan buat lagi. Pesan kat dia. Sebab kita takut dengan apa yang kita jawab menyebabkan berlaku masalah rumah tangga dia. Mungkin juga perempuan tu perempuan yang baik sebenarnya, bukannya ada affair pun mungkin, tapi pesan kat dia. Ini pantang tanya, ada tak nampak suami saya bawa balik perempuan lain? Itulah, saya ni tak naklah menyibukkan, tapi memang ada semalam. Wah, pitam kawan tu. Dah bergaduh yang paling teruk sampai bercerai-berai. Tu yang kata tadi, jaga rahsia. Tu sebab dan nak orang perempuan, saya dah cakap bukan perempuan sini ni, tempat lain. Kerana bila bercerita tu jaga aib. Dalam rumah kita jaga, jangan cerita-cerita ke orang. Aku tengok laki kau tu macam tak bekerja je. Nampak? Jaga aib. Tak adalah dia kerja, dia banyak buat kerja part time sekarang ni. Akak doa lah, mudah-mudahan dia dapat kerja yang kerja sepenuh masa kan. Akak doa lah. Yelah, ingat tak kerja tadi. Nampak? Ini dia lah yang lebih.
Tengok laki kau macam tak kerja. Memang ni siapa orang mati lagi baik. Dia pula geram, lepas geram. Yang kita pula dah tahu cerita tu, sebagai jiran, jangan sebarkan kat orang. Jangan. Suami saya, Kak, ya Allah, malam tadi saya tak boleh tidur. Kenapa? Tak tahulah. Bunyi rimau ada, bunyi tak apa binatang apa tak tahulah, Kak. Kau okey-okey tu. Kau tak dengar rumah Kak, kau tak rasa ke bergegar-gegar tu. Tu laki akak tu. Dia bercakap lagi, berceramah lagi. Allah, berceramah dalam tidur. Dia orang lelaki ni kalau tidur, kata pegawai pemerintah di kempen riset di Kuching Sarawak, dia kata lelaki ni bila tidur dia berada di dunia safari. Dia macam bunyi rimau tu. Dia nampak rusa dengan kancil, dia kejar, dapat seekor, bunyi ni mati seekor. Lepas tu dia panggil geng-geng singa lain. Kalau dengar bunyi tu, ya Allah, tu untuk pengembaraan ni malam ni. Tapi jangan cerita kat orang, aib. Jangan. Ada isteri siap rekod. Asap betul. Dia rekodnya. Untuk makluman semua, orang lelaki bila tidur, kami ni kalau tidur, kami tak dengar apa-apa. Kami okey je. Bila bangun tidur, okey je. Macam tu. Tapi jangan tidur duduk. Ya, jangan tidur duduk. Kalau tidur duduk, kalau dia berdengkur, dia boleh terperanjat sendiri. Betul, hati-hati. Terutama yang sandar kat dinding. Ini contoh lah, jangan ini contoh aja. Jaga rahsia, pelihara kepentingan mereka serta tidak berlaku khianat. Hikmah beradab dengan jiran ni. Kehidupan akan dipenuhi dengan keharmonian. Bila kita jaga adab, jumpa orang, Assalamualaikum, salam, sihat, alhamdulillah. Paling tidak lama tak nampak, butuh. Lama tak jumpa, lama tak jumpa. Nampak tak? Tegur, sihat, kata itu tak sihat itu. Rumah lah, macam tu. Dia memang tak sihat sangat. Nampak? Contohlah. Ya? Jadi dia akan menyebabkan kehidupan penuh keharmonian dan kedamaian. Kita tak mungkin akan mempunyai masalah yang besar di antara satu dengan yang lain. Pengamalan nilai murni dalam masyarakat dapat menyatu padukan masyarakat. Kita mati besok, 3 soalan ni Tuhan akan tanya. Yang pertama, Tuhan akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa Tuhan tanya? Pertama, nikmat umur. Kau hidup dulu berapa tahun? Macam mana cara kau habiskan umur kau? Kedua, nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Tuhan tanya. Ketiga, nikmat ilmu. Ilmu yang kau dapat, kau amal tak? Kau sebab panjang pada yang lain ke tak? Semua tanya. Yang keempat, nikmat harta. Dari mana kita dapat harta, ke mana kita belanjakan? Allah akan tanya. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Daripada sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah. Dah ada jawatan tapi tak ngaku. Contoh. Ketiga, Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Tuhan akan tanya. Jadi hubungan dengan satu dengan yang lain, tolonglah jaga. Kalau kita tengok Nabi dalam peristiwa hijrah, Nabi persaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Nabi damaikan antara puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni adalah 2 puak kabilah yang sama-sama memerintah Yathrib Madinah dulu. Tapi tak apa, selisih faham, bergaduh berpuluh-puluh tahun, bergaduh, berperang sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya, kenapa kau gaduh? Entahlah Rasulullah, dah lama sangat dah janji gaduh tu. Akhirnya bila ramai masuk Islam ikut Nabi, mereka berjaya didamaikan. Itulah, kita pun tak usahlah nak memanjang-manjang dengan masalah.
Lebih baik benda boleh baik, buat apa gaduh kan? Itu sebabnya malam ni kita tengok salah satu daripada kejiranan ni semangat memupuk nilai dan sikap tanggungjawab sosial dalam aktiviti kejiranan. Samsul Debat datang malam ni, dia kata macam mana bincang, semua bincang berminggu-minggu, bincang Samsul Debat dah datang kan, macam mana siapa nak sambut dekat Coast Guard, bincang kan. Lepas tu lift tu lantai macam mana kan. Lepas tu air, kita nak hidang apa kan, panggil Samsul Debat, takkan mihun kan. Air takkan sirap. Ni contoh lah, contoh sirap dah. Tak apa, saya okey je kan. Macam tu lah. Aduh, saya malas cakap tu, kerana bercakap makbul. Saya kata takkan mihun, betul pula mihun. Ada sekali dekat Batang Kali, jemaah tu siap pegang, Ustaz mihun tapi saya okey je, masalah apa ni. Jadi kemudian sikap untuk saling mengenali dan membina sikap ramah mesra. Kita kena kenal, berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain. Baru dapat tahu lah orang Sorban rupa lah, orang Kelantan kok baru tahu. Terengganu kok macam tu kan, baru tahu. Dok Pahang Setarang orang Perak baru tahu. Orang Kedah baru kita tahu. Dah kenal-kenal baru tahu. Ambil sikap, ambil berat dan ambil tahu kan. Mungkin ada jiran kita yang tak sihat, jadi dia perlukan rawatan yang ni, dan rupanya dia tak pergi ambil rawatan sebab dia tak mampu. So ada usaha gerakkan tabung nak bantu dia, contoh. Sebab hari ni hari dia, kita tak tahu kita bila pula. Tentu sikap positif dan keikhlasan, maknanya sentiasa bersangka baik, ziarah menziarahi, kemudian tanggungjawab atas kebaikan bersama dan mencegah jenayah. Jadi kita nak jaga sama-sama tempat kita ni, jaga tempat kita ni elok-elok, dah cantik macam ni. Apartmen ni satu unit berapa harga? Purat anggaran lah biasa, paling mahal 300,000 lebih. Okey, berapakah keluasannya? Lebih kurang berapa bilik? 3 bilik tapi depan tu macam sibuk sikit lah Jadi antara budaya-budaya yang baik kita boleh amalkan dalam kejayaan kalau ikut sunnah Nabi, yang pertama, saling bagi nasihat, jauhi perbuatan yang zalim, berakhlak mulia, saling membantu dalam kebaikan, suka berkorban dan memberi, mengatakan kebenaran, mengajak berbuat baik, menjauhi perbuatan yang mungkar, sabar dan murah hati, pemaaf, tolak ansur dan juga tawaduk, sopan santun dan ramah mesra, bertutur kata yang baik, berkhidmat sesama masyarakat, tolong menolong, sifat saling sayang menyayangi, mempunyai rasa malu dan menjaga pandangan. Jaga pandangan, jangan saja ditinjau orang rumah jiran tu. Tinjau kan, dia tahu jiran ni kalau time-time macam ni dia yoga kat depan tu, dia senam aerobik pakai baju ketat, contoh jaga kan. Kemudian jangan jadi beban masyarakat, sabar menghadapi kesulitan hidup, pandai menilai baik dan buruk. Jadi wujudkan suasana kemesraan, tak menyakiti jiran kita melalui perkataan dan juga perbuatan, bercakap dengan kata-kata yang baik. Ingat orang perempuan, orang lelaki pun ada, tapi orang perempuan selalu cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana tu.
Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Kadang-kadang yang paling susah nak jaga pisang sesikat. Pisang sesikat. Kita menaik. Kat surau nampak bangang, tapi bila dia menaik, tak cukup tanah dia ngutuk orang. Nampak? Kemudian sentiasa merendahkan diri, jangan belagak-lagak, tak payah. Sentiasa bersedia memberi apa juga bentuk bantuan. Ambil berat dan simpati dengan segala permasalahan jiran tetangga. Jangan pandang rendah dan saling menghina sesama jiran. Utamakan jiran yang dekat. Sentiasa usahakan wujud suasana damai dan aman. Kalau ada masalah, bincang sama-sama, elok-elok. Kalau rumah taman perumahan ni, kadang-kadang yang ada pokok lah, dia tanam pokok mangga. Makin lama makin besar pokok tu, daun kering pergi mas jiran. Jiran tu hari-hari nyapu. Budi bahasa, kau bagilah buah tu kat dia. Buah tak bagi daun je. Ni bila dia nyapu tu kan, bagi buah. Ya Allah, susah tu. Lepas tu kita cakap, Kak, kesian akak selalu nak kena sapu daun kering saya. Tak apalah, akak boleh exercise, tak apa. Maknanya dia suka dapat buah tu. Ini dah lah tak bagi buah. Daun makin lama makin banyak pula. Kawan tu bakar ni, pakai api apa lah tak tahu. Kan? Kemudian jangan sibuk hal peribadi jiran kita. Kan? Bantu mereka yang ditimpa kesusahan. Engkau berapa tahun dah kahwin? Tanya jiran ni. Kenapa sampai sekarang tak ada anak? Kau tak pandai. Allah dia cakap kau tak pandai. Jangan. Cakap baik-baik. Nanti akak bagi engkau. Ada ubat dia tu. Kau makan insya-Allah. Rajinlah. Rajin apa? Beranak. Masa tu dah makan ubat, Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam, nyaut, beranak lah. Macam tu lah. Yang faham-faham, tak faham, tanyalah orang. Elakkan memerhatikan barangan apa saja dibeli dan dibawa balik ke rumahnya. Bang, hari ni jiran sebelah rumah bawa balik dapur baru. Contoh. Sentiasa sabar, jangan mudah terpengaruh dengan fitnah. Ziarahi mereka yang sedang sakit. Urus jenazah setelah mereka meninggal dunia. Tidak menghebahkan segala kesalahan, keaiban dan kesilapan jiran. Berikan segala bentuk bantuan yang diperlukan. Lemah lembut dengan anak-anak jiran. Jaga keselamatan rumah dan anak mereka ketika mereka tiada di rumah. Assalamualaikum, tadi aku dengar bunyi kompresor kat rumah kau tu kuat betul. Aku rasa aircon dalam rumah kau tak tutup lah. Ya ke? Ya Allah, makasih lah. Cakap. Langsung dia balik. Masa tu kebetulan dia dekat Frankfurt. Macam tu lah. Dia pun balik. Bukan Frankfurt, Jerantut. Dia pun balik. Tutup aircon. Ucapkan tahniah kalau ada kegembiraan tertentu. Tahniahlah, selamat kedui anak dengan ayah dia serentak. Tahniahlah ayah dengan anak kedui serentak, kedui pergi umrah. Cuba jangan sangka buruk. Perempuan ni berubah muka. Berubah tu. Kemudian ucapkan takziah kalau ditimpa malapetaka bencana. Betul ke dengan anak kau aksiden? Teruk ke? Teruk sikit lah kat kaki dia lah, tapi dia okey. Allah Akbar. Sekarang ni hati-hatilah. Nampak? Nampak tentu. Tidak membina bangunan yang tinggi. Kadang-kadang dekat belakang ni bina tembok tinggi. Hadiahkan mereka dengan buah tangan yang kita beli. Sentiasa mendoakan keselamatan dan kebahagiaan jiran. Jadi mudah-mudahan buatlah kebaikan-kebaikan ni, insya-Allah. Dengan mengamalkan adab berjiran ni, kita sebenarnya bukan sekadar menguatkan masyarakat, tapi dapat mengamalkan, menghayati ajaran Islam dan kehidupan dunia ini dengan membina masyarakat yang prihatin dan penyayang. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan puan sekalian.
Tentang kejiranan ni yang penting, ingat tadi saya kata standard tu. Yang pertama, jangan menyakiti jiran. Yang kedua, bersabar jika disakiti. Yang ketiga, menghormati dan juga memuliakan. Itu paling baiklah. Ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, bak kata orang, jarum patah di dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya suka dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Jangan risau, saya adalah antara penceramah yang sangat memahami kehendak audiens saya. Saya tahu masa bila saya patut berhenti. Kalau ada bergalih-galih tempat duduk tu, kaki kejap lurus kejap bengkok tu, saya faham. Dia pandai, dia bergalih tempat duduk tu, waktu saya pandang dia. Masa tu lah dia saya tanya Allah apa kan. Saya faham kan. Bukan senang nak duduk lama-lama kan. Itulah. Jadi saya faham, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu. Begitu juga budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah, dikata tidak, dicaci, jangan. Jagalah hubungan satu dengan yang lain. Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Jadi cukup sekadar itu, sikit makluman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, jangan lupa singgah dekat bus Syamsul Debat ada kat luar sana. Atas meja tu ada barang, bukan tu diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sawuk bawa balik kan. Ada sambal crispy mengidap, air tangan Mak Syamsul Debat. Ada sambal lancip tu pedas sikit, sambal crispy dia tak pedas tapi dia crispy. Berita baik ni, sama-sama ni dulu harga satu bekas RM15. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Tak terjejas dengan kenaikan harga diesel. Ada minyak wangi